Inquest Zara Karina, saksi dedah sikap tegas arwah cetus rasa kurang senang rakan pelajar. Laporan berita Yasmin Natasha untuk Esro Awani 30 hari bulan 9. Tengok video ni sampai habis, kemudian save untuk rujukan sebelum video ni hilang. Kalau belum follow saya lagi, boleh tekan gambar profile untuk follow. Banyak lagi tips berkaitan TikTok ni kalau korang nak belajar cara nak grow account. Dan juga laporan berita semasa terkini yang saya nak kongsi dengan korang. Lepas tu jangan lupa, korang boleh bantu saya like, komen dan share supaya ramai boleh dapat info dan maklumat. Sebab beberapa hari ni cerita pasal JFS Global Sumut Flotilla kan dah ramai mula lupa pasal Zara Karina. So saya baca ringkasan AI. Saksi pelajar ketujuh mendedahkan sikap tegas Zara yang suka menegur dan mencatat nama pelajar tidak hadir solat berjemaah menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan rakan sebaya. Kemudian pada malam kejadian, Zara dilihat dalam keadaan takut selepas dikaitkan dengan kes kecurian sebelum dimarahi dan dihina oleh 4 pelajar lain sehingga menangis. Kemudian ada lagi, Dr. Zara didakwa mengandungi pin bendera milik pelajar lain dipercayai menjadi punca kemarahan. Pelajar lain yang menyaksikan insiden tidak berani campur tangan. Okey, sampai situ je saya bacakan laporan daripada ringkasan AI berita. Kita jumpa di video yang berikutnya.